So kita ada next item iaitu daripada Kate Spade. Ini adalah Kate Spade Floral Ivy Crossbody Bag. Kod item ni adalah KO456. Dia datang dengan warna glass milk. Kalau tengok dengan lebih dekat kan, design dia ni dia bukan print tau. Nampak? Dia jenis timbul. So sangat-sangat unik lah. Okay. Di bahagian belakang pula kosong, tak ada apa-apa design. Untuk dia punya material, dia datang dengan material jenis pebble leather. Okay. Dan di bahagian belakang ni ada satu slip pocket. Untuk lock, dia menggunakan magnetic lock. Di bahagian lidah ni pula, dia menggunakan material jenis smooth leather. Okay. Ada satu chain strap metal berwarna gold. Jadi anda boleh buat macam shoulder bag. Tapi kalau anda nak buat crossbody pun tak ada masalah, sebab kat sini ada satu juga strap crossbody yang anda boleh panjang dan pendekkan mengikut kesesuaian. Di bahagian dalam pula, kompartmen ini ada satu main kompartmen dan dia menggunakan material jenis fabric lining ataupun kain, dan ada satu poket yang berzip di bahagian belakang ni. Okay. And of course, kami juga menyediakan 30 hari warranty under Fresh Revo, dan item ni adalah 100% ready stock, jadi anda boleh dapatkan sekarang sebelum terlambat.